أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم لا ريب فيه. فأما بعد, memulihkan pada kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini kita diberikan kelapangan, kesihatan untuk duduk di dalam majlis yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan segala kemuliaan itu akan meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dapat memberatkan mizan timbangan kita sebagai persiapan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lepas, tanggal 20 hari bulan 10, kita membicarakan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah bersama dengan pembantu Khadijah bernama Maisarah, yang ketika itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Dalam peristiwa ini, segala perjalanan Rasulullah, percakapan Rasulullah, akhlak dan budi pekerti Rasulullah dikagumi oleh Maisarah. Kemudian Maisarah melaporkan satu persatu kebaikan itu kepada Sayyidatina Khadijah. Dalam kisah ini juga ada beberapa peristiwa yang pelik berlaku kepada Nabi. Contohnya, Nabi SAW ketika berada di Bushra, tidak jauh daripada Syam, Rasulullah melepaskan lelah penat berehat di bawah sebatang pokok yang tidak jauh daripada kuil yang didiami oleh seorang rahib. Rupa-rupanya rahib itu daripada jauh melihat dan memerhatikan gerak-geri Rasulullah, dan rahib itu mengatakan kepada Maisarah, tidak ada seorang pun yang berteduh di bawah pokok ini kecuali melainkan dia adalah seorang bakal Nabi. Ini disebut di dalam kitab The Great Story of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan berniaga ke Syam itu juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang hari, di mana saja Rasulullah berada, baginda akan dinaungi oleh awan. Dan yang melihat peristiwa ajaib ini hanyalah Maisarah. Semua itu diceritakan kepada Sayyidatina Khadijah. Tuan-tuan sekalian rahmati Allah, tak lama selepas pulang daripada perniagaan di Syam, dalam sekitar 2 bulan balik daripada berniaga, Sayyidatina Khadijah menyatakan hasrat untuk menjadikan Rasulullah sebagai suami, imam, ya, dalam kehidupannya.
Waktu itu usia baginda 25 tahun dan Sayyidatina Khadijah berusia 40 tahun. Ini dinukilkan dalam beberapa kitab sirah tentang usia tersebut. Antaranya ialah kitab sirah Ibnu Hisham, kitab sirah Ibnu Kathir, sirah An-Nabawiyah, nukilan Abu Hasan An-Nadawi. Dan Khadijah ini merupakan seorang yang lahir daripada keluarga Quraisy yang mulia, seorang saudagar yang kaya terhormat, seorang wanita yang cantik, seorang yang bijak, hati dan jiwa yang bersih, seorang dermawan, sehingga dia mempunyai akhlak yang mulia dan kaumnya memanggil gelaran kepada Khadijah ialah At-Tahirah. Khadijah At-Tahirah. Tahirah bermakna suci. Kenapa digelar sebagai suci? Kerana ketika itu masyarakat Arab hidup dalam keadaan rosak, menyembah berhala, minum arak, berzina dan segala macam bentuk kemaksiatan yang mereka buat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi dan juga Khadijah supaya kedua-duanya itu berkahwin dengan situasi hubungan yang baik sebelum berkahwin. Kemudian perkahwinan itu bakal akan melahirkan zuriat keturunan yang baik, ya. Dan Sayyidatina Khadijah ini tertarik dengan kejujuran baginda ketika berniaga yang diceritakan semuanya oleh Maisarah kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dan siapakah individu yang Khadijah jumpa untuk menyatakan hasrat mengahwini Rasulullah? Iaitulah pakcik Nabi sendiri bernama Abu Talib. Jadi Khadijah tak terus jumpa Rasulullah, tapi ada orang tengah untuk menyatakan hasrat. Jadi orang itu pula mempunyai hubungan darah dengan Nabi SAW, pakcik sendiri Abu Talib. Walaupun sebelum itu Khadijah ini telah disunting beberapa kali oleh pembesar-pembesar Quraisy yang kaya raya berkedudukan, tetapi Khadijah menolaknya. Dan selepas daripada mengahwini Sayyidatina Khadijah, Rasulullah meneruskan aktiviti berniaga, membawa barang dagang milik isterinya. Dikurniakan 6 orang cahaya mata. Walaupun berkahwin ketika Khadijah berusia 40 tahun, tetapi masih dikurniakan 6/7 zuriat. Rasulullah ada 7 orang anak, 6 daripada pasangan Rasulullah dan juga Sayyidatina Khadijah. 2 orang lelaki, iaitu Sayyidina Al-Qasim dan Abdullah, manakala 4 orang perempuan, iaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan juga Umm Kulsum. Seorang lagi adalah Ibrahim. Itu bukan anak Rasulullah daripada perkahwinan Khadijah, tapi Ibrahim daripada perkahwinan Rasulullah dengan Mariyatul Qibtiyah, ya. Baik, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah juga dengan Khadijah, di samping 6 orang anak tadi, dia menjaga 2 anak angkat. Seorang bernama Sayyidina Zaid bin Harithah dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kedua itu adalah merupakan anak angkat Rasulullah SAW dan Sayyidina Khadijah. Dan Sayyidina Zaid sebelumnya telah diculik. Sebelum diambil sebagai anak angkat itu, Zaid bin Harithah ini diculik oleh perompak dan menjualnya di pasar. Kita ada orang kena culik jual kat pasar tu, tak main lah pasar, jual online lah. Kaya jual orang ni tu. Dia punya mata dah berapa ratus ribu. Tu yang kena scam, yang ditawarkan
tawaran gaji lumayan, pergi keluar negara, itu kebanyakan scam. Sampai-sampai tak dikejar, tiba-tiba dibawa ke lokasi sulit, kemudian dipaksa untuk bekerja menjadi scammer. Mesti sampai tahap sekian. Kalau tak mampu, maka dia akan diperlakukan, diambil organnya, diambil tubuhnya, diambil mana-mana alat mata dan sebagainya, jual untuk cover mungkin kerugian ke proses nak bawa dia keluar dan sebagainya. Jadi pesan ke anak-anak, kalau ada tawaran kerja yang gajinya lumayan tapi tak tahu kerja apa, banyak benda-benda yang kadang-kadang boleh memerangkap anak-anak ni. Kadang-kadang berkait dengan najis dadah, kadang-kadang ada ejen-ejen tertentu, ada yang kena scam dan sebagainya. Jadi bila dijual di pasar, Zaid ini dijual di pasar oleh perompak, maka anak saudara Sayyidatina Khadijah bernama Hakim membeli Zaid tadi dan membawanya ke rumah Sayyidatina Khadijah untuk dijadikan hamba. Baginda akhirnya menjadikan Zaid tadi sebagai anak angkat. Dan Sayyidina Ali pula dijaga Nabi kerana Nabi kesihan melihat Abu Talib yang tidak mampu menyara kehidupan anak-anak yang ramai. Maka diambil Ali untuk dijadikan sebagai salah seorang daripada anak angkat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sayyidatina Khadijah sempat menjadi isteri tunggal Rasulullah. Sebelum Rasulullah kehilangan beliau, baru dia berkahwin dengan isteri yang lain selama 25 tahun. Daripada umur 40 tambah 25, 65 tahun. 65 tahun. Siapa meninggal dulu? Sudah pastilah yang meninggal dulu Sayyidatina Khadijah. Sebab Rasulullah ketika berkahwin baru berusia 25 tahun. Kalau campur 25 baru 50. Khadijah dah 65 pada ketika itu. Jadi Khadijah meninggal dunia ketika usia 65 tahun. Usia Rasulullah pada ketika itu baru usia 50 tahun. 50 tahun tu Rasulullah kehilangan dua orang yang rapat dengan baginda, iaitu Khadijah dan juga Abu Talib. Sehingga tahun itu dinamakan sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun sedih. Dia ada tahun gajah, ada tahun kelaparan, ada tahun sedih. Setiap tahun tu namanya berbeza-beza. Sebab waktu itu tahun Hijri masih belum ada. Waktu tu hanya tahun Masihi saja yang ada. Bulan Hijrah dah ada, bulan Islam, Rabiul Awal, Sya'ban, Rajab semua dah ada. Sebab tu Rasulullah lahir ada tarikh hijrahnya, 12 Rabiul Awal. Tahunnya tak ada. Tahunnya diambil mengikut peristiwa apa yang berlaku pada tahun semasa. Kalau tahun Rasulullah itu kebetulan 40 atau 50 hari sebelum Rasulullah itu berlaku serangan tentera Abraha ke Kaabah, sehingga dibinasakan oleh kumpulan burung yang membawa batu hijaratin min sijil. Maka tahun kelahiran Rasulullah dinamakan sebagai tahun gajah. Tahun Sayyidatina Khadijah wafat sama tahun dengan Abu Talib wafat. Tahun itu dinamakan sebagai tahun sedih, tahun kesedihan. Selepas berlaku peristiwa kewafatan dua orang yang sangat rapat dengan Nabi, Nabi sedih, sangat sedih. Kewafatan Khadijah itu menyedihkan Nabi. Kewafatan, kematian Abu Talib juga sangat menyedihkan Nabi. Sebab jasa Abu Talib ini besar kepada Nabi SAW. Jadi untuk memulihkan balik semangat Nabi untuk terus melaksanakan dakwah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghiburkan Nabi dengan
memperjalankan Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi tu nak hiburkan balik tu kena jalan-jalan. Sebab tu kadang-kadang kita kalau dah stres kan, di rumah stres, jadi kita kena bawa ahli keluarga, bawa pergi keluar daripada Simpang 5, pergi Parit Salam pun okey, tapi duduk dekat tepi laut healing-healing ke kan, untuk hilangkan stres. Duduk warung, boleh juga duduk warung, lepas tu balik semula. Itu tak jadi tuan-tuan, setakat pergi Parit Salam, janganlah sikit. Itu juga salah satu daripada cara untuk kita hilangkan stres. Nabi istimewa sebab nak hilangkan stres Nabi, sedih Nabi itu jalannya bukan pergi ke Hanyai. Jalannya pergi jauh daripada Mekah, daripada kota Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik, tak main nak naik jet. Nabi naik Buraq, sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, naik atas. Itu yang bawa Nabi lift bersama dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah buat Nabi naik kan, macam lift gitulah. Sampailah bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Jadi hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung perbincangan seterusnya pada hari ini. Apa yang berlaku ketika usia Rasulullah 35 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata pengarang kitab Fadil Ustaz Muhammad Al-Jul, wa nafa'ana muslimin bi ulumi fid darain amin. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat kepada kita dunia dan juga akhirat, amin. Kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa meletakkan semula Hajarul Aswad. Peristiwa ini berlaku ketika Nabi berumur 35 tahun. 10 tahun selepas Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid At-Tahirah. Ketika Nabi Muhammad berumur 35 tahun, keadaan fizikal Kaabah ketika itu sangat uzur. Oleh sebab bahagian atasnya tidak beratap, maka Kaabah ini sering dimasuki pencuri. Ada juga yang mencuri dekat Kaabah. Ingat apa? Dalam Kaabah tu banyak barang-barang berharga. Dindingnya juga hampir runtuh disebabkan kerana selalu diserang oleh pasukan berkuda. Ketika berlaku banjir besar. Jadi banjir yang berlaku sekarang ni sebenarnya bukan baru. Sebab dulu juga zaman Rasulullah pernah berlaku banjir besar. Lantainya berendam dengan air, menyebabkan ia hampir reput. Di simen waktu itu bukan macam sekarang itu tuan. Tak tahulah macam mana dia ikat batu tu, pakai apa. Tapi kalau ikut tamadun zaman Fir'aun dulu, itu bukan jasa dia. Dia bina piramid tu, susun batu yang dibawa itu batu yang dibawa daripada Aswan sejauh 900 km. Satu batu tu dibawa oleh satu kapal, tak boleh buat lebih. Berat batu tu sebesar pintu tu sliding besar, kurang lebih 4 persegi bertahan batu tu. Jadi sampai di Giza dan beberapa kawasan di Kairat, batu tu disusun tanpa ada gam, simen dan sebagainya, menggunakan tenaga manusia. Berapa ribu di kalangan tenaga kerja yang waktu itu mati kerana menjadi buruh paksa kepada Fir'aun dan kuncu-kuncunya.
hanya semata-mata untuk menyusun piramid, dan bentuk piramid tu antara disebut 8 benda ajaib di dunia. Dia susun dan tak jatuh. Macam mana dia boleh susun macam tu kan? Biasa kalau kita nak susun tu kena ikat batu kan, dengan menggunakan simen atau sebagainya. Tapi tak, ya. Bila begitu tu yang Fir'aun akhirnya dia tengok, hebat juga aku. Dahlah aku ni tak pernah sakit, demam pun tak, apatah lagi kena jangkitan COVID. Ada Fir'aun kena COVID? Mana ada, yang kena kita je. Saya lah. Jadi tuan-tuan saudara rahmati Allah, oleh kerana itu dia rasa, hebat aku ni, sakit tak pernah, kaya, boleh buat binaan piramid yang hebat. Rasa akulah Tuhan. Sesamsing-samsing setan, dia tak pernah setan ni mengaku dia Tuhan. Tapi Fir'aun ni hebat tuan, samsing betul. Sebab dia pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Sebab dia dapat sesuatu yang disebut dalam ilmu tauhid istidraj. Kekayaan luar biasa, kesenangan luar biasa, nikmat kesihatan luar biasa, segala-galanya luar biasa diberikan kepada Fir'aun sehingga dia menganggap bahawa dia Tuhan. Jadi sebab rupanya Allah uji dia dengan sesuatu yang luar biasa disebabkan kerana jahatnya. Semakin dia jahat, semakin banyak dia dapat kelebihan. Jadi siapa-siapa yang kaya tapi tak solat, kaya tapi tak pernah berzakat, jangan anggap Tuhan sayang aku ni. Tak, ya. Kadang-kadang kekayaan itu sebenarnya istidraj. Allah nak supaya engkau makin tak solat, makin jahat, makin cabar Tuhan, nanti Tuhan bagi lagi banyak. Itu sebenarnya bukan nikmat, itu ialah istidraj. Baik, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya piramid itu boleh dibina. Jadi cuma warga Arab khususnya Mesir terlalu mengagung-agungkan mamia Fir'aun sehingga membina satu tempat yang khusus untuk menyimpan museum baru piramid ni, dan dibuat satu upacara waktu tu masih COVID untuk memindahkan mamia tu ke tempat yang baru. Macam sambutan tu luar biasa tuan, dipancarkan ke seluruh dunia. Jadi tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambunglah, kita tinggalkan Fir'aun biar dia terus jadi Fir'aun. Hadirin sekalian, jadi ketika berlakunya banjir besar, lantainya berendam dengan air, menyebabkan dia hampir reput, dan batu hitam ataupun namanya Hajarul Aswad juga rosak dan dia terlepas daripada tempat asalnya. Jadi kisahnya gitu, bukan dia jatuh tiba-tiba. Dia bukan jatuh tiba-tiba. Dia memang fizikal Kaabah tu memang uzur, berlaku pula banjir, jadi Hajarul Aswad tu jatuh daripada tempatnya. Jadi orang Quraisy mesyuarat. Dalam mesyuarat itu satu keputusan diambil bahawa mereka bersetuju untuk merobohkan Kaabah dan mendirikan bangunan Kaabah yang baru di tempat asal. Dan untuk menjaga kemuliaan Kaabah, mereka bersetuju dalam mesyuarat mereka nak bangunkan Kaabah itu dengan dana daripada sumber-sumber yang baik.
bukan sumber daripada pelacuran, riba, kekayaan ataupun keuntungan arak, rampasan dan sebagainya. Jadi mesti sumbernya sumber baik. Itu kepercayaan orang Quraisy pada ketika itu. Ada baiknya itu ada. Ya. Hadirin sekalian, cuma waktu itu Nabi belum diangkat menjadi Rasul, 5 tahun lagi. Ya. Dan batu-batu Kaabah itu diambil daripada gunung-gunung yang berdekatan. Dekat Mekah ni ada beberapa gunung tuan-tuan. Paling dekat dia bukan gunung lah, bukit rendah sikit. Antaranya ialah Jabal apa nama tempat sa'i, Safa, Bukit Safa, Bukit Marwah. Tu bukit Safa Marwah tu asal bukit yang diratakan untuk memudahkan perjalanan sa'i antara Safa dan Marwah. Asalnya tempat sa'i itu dia pisah daripada Masjidil Haram. Kemudian dalam pembangunan Masjidil Haram, mereka ambil usaha untuk cantumkan supaya memudahkan jemaah yang telah selesai tawaf supaya dapat terus pergi ke Mas'ah bagi melaksanakan tawaf, melaksanakan ibadah sa'i Safa dan Marwah. Dan kawasan sa'i itu adalah merupakan kawasan luar masjid, bukan kawasan masjid. Bukan kawasan masjid. Ya, memang pun asalnya ialah kawasan yang berpisah daripada masjid. Nabi dan bapa saudaranya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib juga turut serta mengangkat batu-batu untuk mendirikan Kaabah yang baru. Maknanya Nabi ada peranan dalam pembinaan Kaabah yang baru ketika Rasulullah berusia 35 tahun. Dan setelah Kaabah selesai dibangunkan, berlaku pertengkaran, pergaduhan 5 hari 5 malam. Kelompok Jawa, Jawa dan Arab Jawa tu ni, 5 hari 5 malam ni pergaduhan yang membawa kepada perang besar di antara pembesar-pembesar Quraisy. Tu dia punya sebab ialah mereka nak bersaing bagi mendapatkan kemuliaan meletakkan semula Hajarul Aswad. Jadi mungkin pada perkiraan mereka kalau dapat letakkan Hajarul Aswad tu, dia punya kabilah tu akan naik ranking 1. Gitulah mungkin. Okay? Jadi bergaduh 5 hari 5 malam. Biasa kita bergaduh sekejap je, itu terlalu baik. Biasa yang gaduh sekejap ni tuan-tuan Arab. Di Arab ni dia panas cepat, sejuk cepat. Kita ni panas cepat juga, tapi sejuknya lambat. Belum sempat sejuk, nyantau lagi. Kita habis. Arab dia kalau contoh accident dekat tengah jalan, dia keluar daripada kereta, pampung, tak kisahlah orang tak boleh jalan, halang perjalanan orang. Lepas tu datang seorang lagi, wahidu la ilaha illallah, settle, tak payah buat claim insurance. Sebab memang Arab ni kereta depan belakang memang biasanya memang kemek. Sebab dia kalau susun kenderaan tu tuan, dia tak boleh parking, brake and brake tarik, dia mesti lepaskan. Jadi kalau dia nak susun kenderaan tu, dia punya bawa ni jaga bangunan, dia akan tolak gitu tu, dia punya berhenti tu kalau dah langgar kereta depan, nanti yang belakang dia tolak lagi, berhenti. Jadi sana tak kisah sangat kalau dia punya bonnet ataupun bumper kemek. Kita kemek sikit je claim ataupun hantar kedai. Tu perangai Arab orang tua ni. Sebab tu dia punya kereta memang calon-calon malam biasa je. Baik. Jadi tak ada keputusan
Kenapa? Sebab mereka menganggap bahawa Hajarul Aswad ni adalah batu yang mulia. Kita pula bila tak habis kursus tapi dah balik dulu, kita anggap Hajarul Aswad ni batu mulia, dan kemuliaan itu hanya tercapai bila mana kita dapat cium Hajarul Aswad. Maka kita pun berusahalah untuk cium Hajarul Aswad. Buat cara, hari pertama try, tak jadi. Hari kedua cari stamina, hampir tak dapat juga. Hari ketiga panggil bodyguard. Ada tuan-tuan, yang pernah tuan-tuan tengok pusing tu, mau apa? Itu kucup Hajarul Aswad, mau nanti ada 2-3 orang duduk sebelah tuan-tuan jadi bodyguard. Dia bawa tuan-tuan sampai ke Hajarul Aswad, tak kira lah siku ke apa, ke taekwondo ke apa, dapat cium. Lepas tu dia akan bawa tuan-tuan pergi. Dia ikut tuan-tuan sampai ke hotel. Mau apa? Mau wang. Kena bayar lah. Ingat mau free. Rupanya tak free tuan-tuan, bayar. Selagi tuan tak bayar, dia tunggu dekat depan hotel. Ada juga. Jadi kita nak dapat yang sunat, tapi kita menzalimi orang, siku orang, itu tak kena lah. Jadi sebenarnya kalau tak dapat tak apa. Kan diajar kita nak memulakan tawaf tu, cara kita hormat, angkat je tangan. Istilah okey dah. Kecuali kalau memang kosong Kaabah, tuan-tuan boleh pergi cium. Kena jadi presiden dululah, nanti boleh diiring dapat cium. Kalau tak, memang tak payah pun tak apalah tuan-tuan. Kalau tak ada peluang tak apa. Sebab kalau dapat yang sunat tapi kita kejar dengan cara yang haram, sakiti orang, zalimi orang, tak elok benda tersebut. Hadirin sekalian, kabilah yang mendapat penghormatan meletakkannya akan mendapat kemuliaan dan kedudukan, mereka akan dihormati di kalangan kabilah-kabilah yang lain. Jadi oleh kerana 5 hari 5 malam tak berhenti daripada bergaduh semata-mata nak dapat peluang meletakkan Hajarul Aswad. Jadi untuk meleraikan pergaduhan itu, akhirnya mereka bersetuju untuk melantik orang yang paling awal sekali masuk ke Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah. Pada keesokan harinya, pagi, subuh, maka orang itulah yang akan dipilih untuk meletakkan semula Hajarul Aswad. Jadi kita sambung kisah itu selepas daripada azan. InsyaAllah. Wallahu a'lamu bissawab.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapa yang paling awal masuk ke Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah, maka individu itu akan diberikan pengiktirafan untuk meletakkan semula Hajarul Aswad. Allah mentakdirkan orang yang mula-mula masuk itu Rasulullah. Maka mereka sepakatlah untuk memilih Rasulullah sebagai individu yang akan meletakkan semula Hajarul Aswad. Mereka tak gaduh, dan mereka waktu itu redha kerana dia mengetahui bahawa Muhammad ni jujur. Dan Nabi Muhammad ketika itu dimuliakan, dihormati sebab baik orangnya, jujur, ya, gelaran Al-Amin. Jadi semua sepakat kita bagi Muhammad. Dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad, sebelum Nabi dah dapat kemuliaan untuk letak, tapi Nabi tak letakkan. Tapi Nabi bijaksana, fatalah, baginda membentangkan rida, selendang yang dipakainya. Kemudiannya Nabi meletakkan Hajarul Aswad itu di atas rida. Kemudian Nabi SAW minta setiap pemimpin Quraisy yang bertelagah gaduh 5 hari 5 malam tadi supaya keluar. Ketua-ketua mana yang gaduh, meh, aku nak jumpa, gitulah, meh sini. Jadi semua keluar, tengok kiri, tengok kanan. Pasal pula Muhammad ni nak minta kita berjumpa. Dan Nabi mengarahkan setiap ketua kabilah ni, meh, pegang ni, pegang bucur ridak, bukan pegang Hajarul Aswad. Pegang bucur ridak. Kan bucur ridak tu dah ada 4 bucur. Lepas tu dekat dia punya antara bucur dengan bucur tu ada tempat pegang. Jadi waktu itu mereka semua diberikan pengiktirafan Nabi. Nabi memuliakan mereka. Walhal bukan angkat Hajarul Aswad sangat pun, tapi dapat pegang kain yang ada Hajarul Aswad. Jadi bila mereka diberikan pengiktirafan untuk mengangkat Hajarul Aswad ataupun rida yang adanya Hajarul Aswad, maka semua angkat, pergi ke tempat Hajarul Aswad, barulah Nabi ambil, Nabi letakkan. Mereka mengatakan di antara satu dengan lain, wih, bukan Muhammad je dapat letak, kita pun dapat letak. Semua rasa, macam mana Muhammad boleh terfikir benda tu? Nampak? Allah berikan ilham kepada Nabi SAW untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan semua percaya kepada Nabi dan semua mengiktiraf kecerdikan Nabi SAW. Dan semua rasa gembira lah sebab semua diberikan pengiktirafan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya. Jadi semua boleh sembang lah, aku letakkan tau Hajarul Aswad. Di situ gitulah, mana boleh sembang lah, walaupun pegang kain je pun, tapi fatanah Nabi, kebijaksanaan Nabi tadi menyebabkan mereka semua rasa sangat bergembira di atas pengiktirafan tersebut. Semua pemimpin Quraisy yang bertelagah berpuas hati dengan cara yang diambil oleh Rasulullah SAW. Ya? Macam mana ilham itu Nabi boleh dapat, secara tak dirancang, secara tiba-tiba diberikan pengiktirafan untuk letak. Walhal boleh je Nabi letak seorang kan, tapi serampang 2 mata. Dengan Nabi memberikan ruang tadi, kemelut antara kabilah tadi berjaya diredakan. Tak ada siapa nak gaduh lagi lah, sebab semua dapat keluar. Itu di antara kebijaksanaan Rasulullah SAW. Dan pada tahun ini juga, 5 tahun sebelum Nabi jadi Rasul, usia Rasul 35 tahun,
Sayyidatina Khadijah campur 15 50 tahun. Waktu itu Nabi dikurniakan anak perempuan bernama Sayyidatina Fatimah Zahra. Lahir pada tahun tersebut, iaitu tahun di mana berlakunya peristiwa Hajarul Aswad jatuh dari tempatnya dan dibina semula. Maka Rasulullah dapat hadiah kurniaan, iaitu lahir anak bernama Sayyidatina Fatimah Zahra. Hadirin hormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pintu Bani Syaibah dulu tuan-tuan, gate 22. Tak tahulah masih sama dengan sekarang ke tak. Gate 22. Dan kalau tak silap saya, pintu Bani Syaibah ni adalah pintu di mana kita disunatkan untuk masuk ke Masjidil Haram sewaktu berihram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Lalu pintu Bani Syaibah. Tapi kalau tuan-tuan tak jumpa, tak payahlah cari, masuk je lah dalam. Dia nak cari juga, cari-cari jumpa pintu King Fahad. Nasib baik King Fahad kalau pintu Batu Pahat. Itu pintu apa tuan? Itu bukan pintu Kaabah tu. Ni King Fahad, okey juga. King Abdul Aziz, tu belah-belah jalan pergi ke Ajian kan. Cari juga pintu Bani Syaibah. Ustaz kata nak masuk mesti pintu Bani Syaibah. Ustaz tak cakap mesti. Kalau jumpa dan lalu mudah tu, kalau daripada biasa pintu Bani Syaibah ni laluan daripada Masjid Jin, Masjid Kucing, Maktabah, tempat lahir Rasulullah, tu semua tu bangunan tu dah tak ada tuan. Laluan situ mudah. Tapi kalau daripada hotel Jam, itu kena mupeng tu, mupeng baru jumpa. Ataupun Ajiat kira-kira lagi lah, boleh cross. Dekat situ ada satu, dekat tadi ada bukit Sofa Marwah kan. Dekat atas bukit Sofa tu ada satu lagi bukit namanya Jabal Qubais. Sekarang Jabal Qubais tu adanya istana raja. Dia buat istana atas tu. Kenapa namanya Jabal Abu Qubais? Sebab yang membina, orang pertama yang bina bangunan di atas bukit itu ialah Abu Qubais. Maka diberikan nama Jabal tu Jabal Abu Qubais. Di atas. Dia punya ketinggian tak berapa tinggi lah, kurang lebih 200 meter daripada bawah. Bawah. Kalau Gua Sur 450 meter, darat dengan 1,300 kaki. Nak sampai ke Gua Sur itu sejam setengah daripada bawah. Macam mana Nabi naik atas, senawah ke atas? Okeylah, sebab mungkin dia lelaki tenaga kuat. Macam mana Asma binti Abu Bakar bawa makanan naik ke atas sejam setengah perjalanan, 450 meter, untuk hantar bekal makan kepada Rasulullah dan ayahandanya Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu dia adalah perempuan, dia sedang mengandung 7 bulan. Orang mengandung ni kalau dah 7-8 bulan, dia elok rehat ke banyak jalan? Haji Saleh kata banyak jalan, pengalaman dia luas. Sebab dia akan memudahkan urusan anak tu lahir, jalan, buka jalan. Jadi dengan berjalan tu dia akan buka jalan. Jadi siapa-siapa yang belum ada pengalaman 7 bulan aja, tuan-tuan jangan lagi jalan naik motor,
Kereta semua kunci, motor pun kunci, jalan aja. Saya masa belum ada anak, masa kat Mesir, saya tiap hari mesti jalan je. Bini tak larat pun jalan je. Memang betul lah senang. Pejam celik, 8 dapat. Itu belum terror lagi. Alhamdulillah. Sambil-sambil nyawit juga kan. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Cuma Gua Thur itu dia punya kedudukan dia sama dengan bukit. Bukit namanya Bukit Thur. Gua pun namanya Gua Thur. 458 meter. Sejam setengah perjalanan. Cuma Gua Thur ni kita dulu pernah bincang. Dia macam bilik 10 darab 10. 3.5 meter darab 3.5 meter. 10 darab 10 lah. 10 kaki darab 10 kaki. Besar dia gua tu. Tingginya 1.24 meter. Saya 1.73. Maknanya kalau 1.24 ni sampai pusat atas sikit. Jadi kalau saya berdiri tu, tinggi gua tu cuma setakat ni. Tu yang ketika Rasulullah berjaya dijejaki oleh satu pasukan musyrikin. Kan ada satu pasukan berjaya naik atas, pergi ke gua, sampai pintu gua, dia tak tengok bawah. Sebab tinggi kan. Dia tinggi, gua tu rendah. Tuncing tu. Jual skrim tu ni. Waktu tu orang musyrikin yang sedang berada di hadapan pintu gua tu, entah macam mana Allah tak berikan ilham dia untuk tengok bawah. Dia hanya melihat pintu gua, kenapa labah-labah ni tak rosak? Kenapa haiwan yang ada dekat depan pintu? Kalau sekiranya Muhammad masuk, mesti tak ada kan? Macam mana boleh ada? Dia fikir gitu. Patutnya pula. Tengoklah dalam tu kan. Tapi memang Allah nak selamatkan Nabi. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar dah menggigil. Sehingga Rasulullah berikan Sayyidina Abu Bakar doa, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Abu Bakar, kau jangan takut, kau jangan sedih. Allah bersama-sama kita. Nabi beri keyakinan tu. Allah bersama kita. Itu yang sebab fizikal gua ni memang rendah. Dia tengok atas. Landas dia tengok mikir, tak mungkin Muhammad ada dalam ni. Landas jangan gitu je. Belum gitu je. Itu keadaan bukit ataupun Gua Thur. Ada satu lagi bukit yang berkait dengan Nabi SAW ialah Gua Hira. Gua Hira, bukitnya nama bukan Hira. Nama bukit tu ialah Bukit Nur. Lain nama dia. Ni ketinggian dia separuh daripada Gua Thur, 281 meter. Masa nak naik sejam. Tak tahulah tuan-tuan kalau pernah naik tu dapat buat 40 minit ke. Kalau saya sadik agaknya boleh 40 minit tu. Sejam jalanan. Dan hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fizikal gua ni pula tinggi dia 2 meter. Tadi Gua Thur 1.24, ni 2 meter. Lebih daripada saya lah. Dia punya panjang gua 3 meter. Pendek sikit daripada Gua Thur. Lebar dia hanya 1.3 meter. Jadi kecil lah. Mungkin boleh memuatkan 1.3 ni 2 orang lah. 2 orang boleh 2 orang. Macam masuk katil lah. Katil queen, double queen. Bukan, double single. Double single boleh letak 2 orang? Boleh? Ni boleh? Tanya Haji mana boleh.
Dua orang lebih kurang tu kan. Itu keluasan gua Hira. Ya. Ni disebut juga mampu memuatkan 2 orang dewasa. Kalau gua Thur tadi 10 mungkin boleh letak 5 orang. Itu fizikal dia lah. Dan satu lagi gua ataupun jabal tadi yang saya sebutkan tuan-tuan, Jabal Abi Qubais tadi. Tinggi dia daripada aras laut 420 meter, tapi saya salah tadi. Daripada aras tanah 120 meter. Sebab tu dia tak jauh daripada bawah Bukit Sofa tu kan. Jabal Qubais. Dinamakan Jabal Qubais kerana Abu Qubais orang yang pertama membina bangunan di atas bukit tersebut. Dan ini merupakan bukit pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Hajarul Aswad pernah disimpan di Jabal Qubais tersebut. Dan di Jabal Qubais itu pernah berlaku peristiwa bulan terbelah. Bila mana Rasulullah dicabar oleh golongan musyrikin, Muhammad, kalau engkau boleh belah bulan itu, aku akan masuk Islam. Maka Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menunjuk ke arah bulan. Kemudian secara tiba-tiba bulan tersebut terbelah, datang ke arah Nabi, masuk dalam baju cahaya tersebut, keluar balik, tercantum semula. Ingat orang musyrikin tu tunaikan janji, rupanya nipu, bohong. Dia kata apa? Muhammad, sebelum ni kita orang cuma dengar-dengar je. Kau ni ahli sihir, dengar-dengar je. Rupanya hari ni kami tengok dengan mata kepala kami. Antas sahirun kazzab. Kau adalah seorang ahli sihir kazzab. Bukan sekali sihir, banyak berbohong. Orang bohong ni tak pernah ngaku dia bohong. Dia akan beritahu orang lain berbohong. Macam orang mencuri, mana pernah ngaku mencuri. Dia akan cakap orang lain mencuri. Itu strategi yang pernah dilakukan oleh musyrikin di hadapan Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara berkaitan dengan apa yang berlaku ketika usia Nabi SAW 38 tahun. Hari ini 35. Jadi hujung tahun nanti kita akan masuk usia 38, insya-Allah. Jadi yang baik dari Allah. Kalau ada salah silap, kekurangan daripada kelemahan diri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.